Mun lagu raya yang baru-baru tu, Datuk. Oh. Alamak. Di Fem Bukan. bukan. Apa nama anak grup perempuan? Oh, grup perempuan. Dola? Dola. Dola. Ya. Sama Datuk. Kita Assalamualaikum. This is Podcast Raya Cats bersama kami Fira Fandi. Dan kami Ardi Belarik. Kami orang nak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, bro. Hari Raya. Maaf zahir batin. Tong bila fikir balik nasi berasa, kita rasa macam bau marik aja bulan puasa. First day puasa, first day of Ramadan. Tok dah kata orang di bulan Syawal. Kan? Dan walaupun aku nanggal bila dah bulan Syawal tok naik sikit badan. Biasalah bila kita nak masuk bulan puasa hari, aku nak badan nak diet. Tapi bila barang makan yang ada dijual dekat bazar ya Allah nyaman-nyaman. Masuk lagi raya. Masuk lagi raya. Temu lagi dengan makanan-makanan juadah-juadah raya. Tapi raya kau Din, tahun tok Din. Raya aku memang macam biasa aja. Aku bersama dengan keluarga, hidup untuk raya pertama pergi ke rumah mertua dulu. And then pergi rumah dimpun. Macam biasalah. Tapi kau yang ada lain sikit. Raya tahun tok aku agak kau di KL kan? Different sikit sebab tahun tok aku beraya di KL. Apa beza di Sarawak dengan di Kuala Lumpur? Okey, bezanya cuma yalah macam di Sarawak tu khususnya dekat Kuching memang kita akan beraya 7 hari 7 malam meriah lah nak. Betul. And then 30 hari 30 malam memang satu kata orang benda-benda biasa bagi kita. Tapi dekat KL apa yang aku belajar, apa yang aku digest raya dekat Sinun meriahnya di hari pertama ya. Di hari kedua nya start macam slow down sikit. Tapi juadahnya sama macam kita lah hari pertama. Juadah lebih kurang sama tapi dia ada penambahan lain lah. Macam contoh lontong, nak soto, ayam. Benda-benda yang mungkin kita jarang tangga. And then yang dekat Sarawak ada, Sinun saya dah macam contoh. Kek lapis. Kek lapis satu hal. Kelupis. Tahu kelupis ya. And then mun dekat Sarawak tu macam-macam lagi juadah lain lah. Macam kita kadang chicken chop. Steak, wagyu, A5, semua macam biarlah. Kai. Contoh. Okey, jadi yalah kata orang kita tahun tok kelainan juga dekat Cats. Macam tahun lepas untuk raya kita come out dengan lagu raya. Tahun tu kita lain. Tahun tu kita tampil dengan podcast. Maybe kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk nak nanya macam ni raya, macam ni persiapan raya, di sininya beraya untuk tahun tu. Ataupun kita nak mula dekat radio si cukup lah setengah jam nak, sejam nak. Ikut orang yalah dengan iklan lagi semua. So kita tahun tu kita come out dengan podcast Raya Cats dan of course untuk kata orang bersama dengan kita dua aja jadi bukan podcast. Betul. Jadi kata orang lebih kepada bual bicara yang sangat si tangga orang. Loya sama diri je. Jadi hari tu untuk tetamu podcast Raya Cats kita nak bersama dengan seorang figura lah. Okay, seorang figura yang sangat dikenali di Sarawak, khususnya dekat Kuching dan lebih detail lagi dekat kawasan Tupong. Sebut je nama figura tu, orang Tupong memang Jangan tahu. Tahu. Memang sangat-sangat terkenal, memang sangat selalu padang nak bersama dengan orang Tupong dan beliau juga merupakan Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak. Tak lain tak bukan kita nak mempersilakan tetamu kita, figura kita yang sangat-sangat istimewa itu. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Fazludin Abdul Rahman. Yang Berhormat Datuk, selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya. Ya Allah. Selamat Hari Raya kacaknya orang lelaki tu. Tok nang color tema untuk family tahun tok ke? Pakai raya. Nya si tentu juga. Nya kadang-kadang bertukar-tukar last minute. Ya, apa yang pasti kau offside. Kami dua Datuk lebih kurang. Okey lah, saya halal. Kala-kala Shrek. Okey, Yang Berhormat Datuk, terima kasih lah. Sekali lagi kita nak ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan podcast Raya Cats. Kita tahu Yang Berhormat Datuk antara kata orang figura yang jadualnya agak padat. Pernah raya pagi raya si beraya Datuk? Pagi raya si beraya saya rasa
si pernah jual lah. Setakat tu si pernah. Setakat tu Alhamdulillah saya pernah. Kecuali waktu COVID lah. Oh ya lah. COVID aja lah. Ya. Lain daripada ya, rasanya insyaAllah nang tetap je beraya. Memang selalunya first day raya tu memang akan spend time dengan keluarga lah. Spend time dengan keluarga. Keluarga maksudnya keluarga sempun dulu. Ya time paginya lah. Pagi ya. Dan lepasnya adanya terus gago, adanya dapat ngagak sidak bapak kami, sidak mentua kami. Ada kadang-kadang akhir sikit agak kerja dulu dan buat ngagak sidanya. Sebab kadang-kadang kita nanggap macam bila masuk hari raya aja, macam yang Yang Berhormat Premier Sarawak akan mengolah open house rumah terbuka. And of course yalah Yang Berhormat Datuk Faz mungkin selalu busy lah, memang busy lah sebab kita nanggap bukannya senang kata orang nak menjadi seorang ahli politik tu yang kata orang bersama-sama dengan kerajaan Sarawak. Macam kita pun sebagai MC-MC yang kata orang yang level-level biasa-biasa tu pun boleh katakan busy juga raya. Busy. Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Datuk bila cerita pasal raya tu dan mas nonim lah kita di Sarawak tu pakai baju raya orang bulat 7 hari 7 malam. Macam kita dari Impun. 7 hari 7 malam sih. 7 hari 7 malam. Ui. Saya ada panggil lain sikit. Saya suka dalam bulan raya tu saya mau dapat tiap-tiap hari saya pakai baju Melayu. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Tapi lepas hari raya ke-7 ya, mungkin saya pakai sabok lah. Jadi saya akan pakai baju Melayu setiap hari sampailah habis bulan Syawal. Bila disebut Yang Muhammad Datuk Madah yang setiap hari pakai, adakah baju raya kita nang masuk ke raya tu semua baru? Ataupun pakai recycle tahun lepas? Recycle. Betul lah. Tahun tu saya ada 2 gig baju raya baru. Nangga kau Din. Tahu bukan Datuk gig 10 gig. Datuk dengan 2 gig aja. Beza kau. Macam dia kau tahu hidup aku tu. Coba kau humble sikit. Dengan Datuk dengan 2 gig aja kau 10 gig. Apa hal? Kau berapa gig baru? Aku set ada baju raya tu aku tahu. Nazi. Aku recycle aku sebab apa? Sebab raya di KL so aku ambil pendekatan untuk recycle lah sebab Sinun pun kata orang sehari tu. Betul, tapi karena saya dulu pernah mula banyak sekali. Kadang-kadang dalam 6 pasang. Jadi bila saya dah mula 6 pasang, kadang-kadang tahun berikut ya saya mula sepasang aja. Tapi lebih cakap pasal baju Melayu Yang Muhammad Datuk, kita lebih prefer untuk hantar dengan tailor kah ataupun kita saya biasa beli? hantar tailor. Selalu badan saya tu si cun aja bila nak beli di pasar nun beli bajunya cun. Seluarnya si cun, seluarnya cun, bajunya. Tapi dia lebih kepada ketinggian Datuk. Iyalah. Saya ambil 2 adin tu si cunnya lebih ke bahagian perut. Perut. Saya kurang kalsium. Tak langgar lah mudah macam angkah bantal lah perut tu tak tahu lah apa dah itu. Ada sebab. Mun dibuka. Okey, bila persiapan raya tu Datuk, yalah mungkin kita boleh kongsikan sedikit momen-momen special yang kita sampai lupa di hari raya. Selalunya bila kita pergi kecil tu kita teringat hal raya-raya tu. Saya rasa bila nyebut raya tu nyasi dapat lawan juga waktu kita pergi kecil mari. Pergi kecil mari bangun pagi digerak oleh mak bapak si bangun-bangun. Udah ya berebut nak mandi dengan adik-beradik. Udah ya nak masang sabok. Seorang nunggu seorang nunggu seorang masang. Nunggu bapak nulung masang sabok. Dah turun sama-sama pergi masjid. Waktu yang kami orang di pergi masjid bahagian lah kita. Betul-betul. Dekat kawasan. I think momen-momen kedaya lah yang kita waktu kita pergi kecil ni dah kita terasa apa lah. Betul. Bila kita udah membesar, especially kini tu, baru kita teringat balik. Ialah momen-momen yang istimewa tu. Ya betul. Untuk kita kenang waktu raya tu. Dah halang menyentuh bahagian masa lagi kecil dulu mari. Pernah sih Yang Muhammad Datuk join kawan-kawan masa lagi kecil dulu, masa pergi rumah ke rumah. Oh ya selalu ya. Selalu. Ya nang wajib. Kami orang wajib di kampung. Dah hari raya kedua ya, seorang nunggu seorang. Bergeraklah di kampung-kampung sampailah kampung ni Datuk. Waktu ya kampung madrasah, kampung Bintango, Simpang, kampung nombor lah sebutnya. Betul. Jadi berjalan dari rumah ke rumah, berjalan
Bukannya nak berjarah gila jangka haus semua cari rumah orang. Betul. Standard. Jalan main dengan kawan-kawan jangka dah haus. Baru cari rumah orang nak ke masuk. Tapi bukan sebab duit raya semata-mata lah. Duit raya ndak jual gila waktu dia si nonton gila dengan duit raya kali. Si faham gila kali. Dia lebih kepada katong nak spend time dengan kawan-kawan. Siapa dengan kawan-kawan tu. Siapa sangka kawan-kawan yang pernah bersama dengan yang Datuk masa berjarah raya Tamia. Nah, sebenarnya in future sebenarnya nya berjarah raya dengan ketua setiausaha politik Sarawak. Bayang jadi. Nah, kita tahu masa depan seseorang tu lain macam sikit. Okey. Macam kita dua juga. Kena kami dua. Siapa sangka orang berjarah kita dulu kena tu DJ yang antara terfamous di Sarawak. Allah. Saya dah orang berjarah rumah Fir selalunya sebab tujuh busuk ya. Makanlah tu. Makan sikit. Kuih raya. Belum makan. Okey, tapi bila cerita pasal raya tu, ia adalah antara tradisi tak dengan kawan-kawan ni tak. Mungkin tradisi keluarga. Macam ialah dekat Sarawak tu setiap keluarga tu ada tradisinya pun tu. Macam Adin tu setiap pagi raya tradisi keluarganya mungkin makan itit tak nak. Makan itit? Bukan itu kan? Bila masa makan itit? Sebenarnya ada of course lah, macam biasanya ada daging masak kicap, ada ayam masak kari, ada ketupat, ada lemang. Sebab tu darah campur tu. Macam bapaknya orang Ulu. Maknya orang Melayu lah. Mungkin pagi rayanya makanannya a bit different. Macam yang buat Datuk macam ni tu. Adakah sama ke keluarga lain ataupun ada special dish ke ataupun ada tradisi lain macam keluarga mesti berkumpul rami-rami pagi raya, mesti boleh keluar rumah selagi belum tengah hari ke macam ni. Itu kira pulang dari masjid lah. Kami just a simple one. Mungkin di rumah kami pun dengan anak-anak kami, at least kami orang duduk sama, makan ataupun minum. Simple tapi at least kami orang duduk sama berloya-loya sekejap sebelum pergi ke rumah mertua ataupun rumah bapak kami. Kami try to make it a point lah. Kerana sebenarnya makan tu di rumah mertua kami. Makan di rumah bapak memang makan di rumah kami just a simple dishes. Tapi kami mesti mau duduk dulu sekejap. Minum sama, berloya sama, bawa memang turun pergi sini-sini. Dan bila cerita pasal keluarga tu, pernah sih berjauhan bila keluarga tu? Alhamdulillah setakat tu si pernah. Yang ada berjauhan daripada keluarga, contoh ada setahun ke 2 tahun kami orang beraya di Kuching, beraya di Sibu kerana arwah mak sayanya kerja penjara. Jadinya transfer di Sibu. Jadi kami orang raya, kami orang semua berkumpul di Sibu. Jadi berjauhan dengan sidak cousin lah. Tapi still dengan sidak family kami orang. Tapi siapa sangka yang buat Datuk yang masih segak macam tu. Anak berapa orang tu? Anak 3. Yang paling sulung umur? Paling sulung 24 tahun. Bayangnya 24 tahun Din. Lebih kau umur aku. Kau dah nak masuk full series. Jangan bulat kau orang. Bulat baik. Jangan bulat. Bayang masih segak nak. Jadi bulan Syawal. Macam yang bulan Datuk. Betul bulan Syawal. Dia tu ialah nama Datuk banyak gila makan minum manis tu. Mungkin utak pun kata orang lupa. Betul lah. Kau yang lupa umur ni pun. Pasta bila dah kabur cek darah. Dah tinggi. Okey, lepas tu kita akan kembali lagi bersama dengan Yang Hormat Datuk Fazrudin. Kita ada beberapa soalan lagi yang kita akan kongsikan. Dan of course Datuk, untuk podcast Raya Cats tu, kita ada game pula. Jadi untuk kita, gamenya sangat simple. Kita sip dulu lagu, sip tanda. Simple lah tu. Okey. Jadi lepas tu kita akan kembali podcast Raya Cats. Top Lokal. Now kita nak main teka-teki dengan Abi Datuk lah. Jadi kita dah ready dengan teka-teki kami. Teka-teki kami berdasarkan menu raya. Kita teka apa menu tu. Kami beri dengan kita bahan-bahan. Okey. Kita mulakan daripada sekarang. Ambil megang mic. Boleh saya lah. Alright. Soalan yang pertama. Bahan-bahannya adalah manok, cili kisar, santan, kunyit, daun 5 purut. Belum baca habis bahan-bahan tu Datuk. Dia lah tahu. Tapi nak. Betul. Betul. Terror. Okey, yang kedua. Kacang, cili buk,
Kuah Gula sate pong. lah. Betul. Belum habis babahan. Nek tahu ada kacang pol. Okey. Menu raya. Betul. Yang ketiga betul. Yang ketiga. Aduh, tu pun macam toge, Okey. telur, Telur. manok, udang, Apa manuk daun masak dengan udang? ketumbar, Toge. kes, mihun. Saya punya resen. Ambil tahu. Mek bisu kita. Rojak. Salah sekali lagi. Mihun, udang, manok, telur, toge. Laksa lah. Betul. Mihun, dah sebut. Ada yang sebutik ujung sekali. Si kantoi lah. Jadi ya ajaklah teka-teki kita mungkin kita Ya, tambah ajak. lagi. Ai mu ni tambah lagi teka-teki Ya, dah sampai ajak. sampai 30 hari kita. Banyak gitu sebenarnya. Mau nanya satu dek. Jadi thank you so much yang Muhammad Datuk. Terima kasih. Bersama dengan kami dua kat Mia main game. Walaupun game nak first ada madon ni. Tapi tak apa, kita kembali bersama dengan Adi Belarik dan Fir Afandi. Nak main game apa lagi Datuk? Alright, podcast Raya Cats bersama Fir Afandi dan Adim Belarik, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Fazruddin Abdul Rahman bersama dengan kita di bulan Syawal yang indah tu. Alhamdulillah, susah, bukan senang sebenarnya kita nak dapatkan Yang Berhormat Datuk Fazruddin tu. Sebab Ya, apa? nanti. Dan kepadatan jadualnya. Lepas tu, habis podcast tu, dia dah nak berjarah lagi dah. Ada rumah yang nak di-settle. Macam kita dua memang sedar lah. Kata orang memang di situ aja. Okey, Yang Berhormat Datuk, bercerita pasal raya. Kita dah makan ke? Udah. Dah. Lagi tadi. Tak Pas saya mau mayang, makan lagi. dah. Mau makan lagi biar Kenyang. So, Banyak kami- rumah nak pergi gitu. Okey. Jadi bercerita pasal makanan raya lah. Macam kita mesti ada favourite food kita. Macam kami mun cerita pasal raya, kami tu suka lain sikit lah. Macam ayam masak merah. Ada tu ayam masak ghost. Tak pernah dengar ayam masak ghost? Ayam masak rosong. Ayam masak merah selalu lah. Ayam masak ros tu. Okey, ayam Aku first time dengar. ayam masak ghost tu, nya adalah nya ada ayam masak merah. Cuma nya make macam pati sirap air ghost sikit. Jadi nya pun rasa ya Datuk, wangi-wangi ke tak kata orang bunga-bunga. Yang digas sikit kan kas botol terus. Nya secukup rasa. Mun kau rasa gram kan aku, kau tuang botol. Mun kau rasa okey nak aku, kau engkah secukup rasa lah. Hanya terbulang pada hati budi kau. Okey. Jadi macam kita macam ni Datuk. Apa favourite food kita? Favorite food kami selalu pagi raya tu saya suka makan roti canai dengan kuah sate. Air. Oh, lain sikit tu. Roti canai dengan kuah sate ya, saya selalu cari mun pagi-pagi roti canai makan kuah sate, dan the other one is daging masak kicap sawak. Sama aku. Masak kicap sawak tu nya berbeza daripada masak kicap biasa. Masak kicap bon tua-tua mare. Okey. Saya ada makcik saya seorang tu. Nya nang munya molah rasa ya lah dicari saya. Nya kena nak pengilan selalu ya kah? Nya kedak pengilan tapi nya ada ekstra rasa lagi daripada ya. Nya selalu masak lama masak lagi nya. Adakah macam smoky sikit? Si. Nya gini nama dah pere-pere ada ginnya. Lembut lah. Manis, ndak jauh manis gila. Si jangan agak manis gila. Kicapnya bekat ke ataupun? Nya sama kedak pengilannya. Cair-cair sikit lah. Tapi nya berbeza sedikit rasanya. Bagi saya lah. Saya selalu mun pengilan saya cari rasa-rasa ya. Saya dah nemu. Bila ada mak menakan saya seorang tu. Munnya masak, mun saya pergi rumahnya mesti saya akan cari. Boleh lah kita ikut Datuk pergi rumah. Boleh je sebenarnya, tapi bukan kau beri ayam masak kola. Sama hitam tapi kola. Kola yang dah nak ambil hangus Sampai hati, dah berak. Tapi mun apa kata orang lain bercari macam kari lah. Bercari macam lembang pulut. Datuk bercari roti canai. Lain macam sikit lah roti canai. Dengan kuah sate. Ya rasa kami tang raya je rasa. Pagi raya je nya pun. Okey, roti canai polah ni pun ada beli daripada gede-gede. Kadang-kadang no instant pun boleh juga. Kita minat macam tu lekat kita bernikah ataupun dari bujang lagi, dari kecil lagi dah dibiasakan. Kami kali daripada dolok marik kali suka makan roti canai dengan kuah sate. Itu kaca. Wow. Yalah, betul kau tangkap. Kau tangkap kau susuk tubuh Datuk ni kedua. Datuk versus kami dua. Tok tubuh pagi hari no make guess lah. Minit macam tu. Okey, Datuk mun macam kuih pun Datuk. Kita Datuk banyak kuih kek lapis yang yalah. Kami kek lumut paling kami minat. Famous. Kek lumut yalah. ya nang paling saya suka lah. Macam hati parik tu Datuk.
Tiba siapa saya? Cadin dok yang suka biskut batang buruk. Jual aku siap. Yang suka batang buruk. Tak mahal. Kuih kau suka kuih apa ni? Macam aku macam kek lapis. Aku suka makan kek lapis awan nano. Awan nano? Tahu sih tahu. Ya, antara kuih-kuih legend. Kek lapis legend. Macam ni lah. Kena kek lapis lah. Yalah colournya macam ni. Macam kek rumput. Kita tahu mun Datuk makan kek rumput. Kelejo. Kelejo macam kau? Mun aku nyenangga keadaan. Mun orang yang kah kala tok lah. Mun yang kah kala lain. Pernah dengar Datuk kek lapis awan nano? Ada aja pernah dengar. Ada. Pernah saya dengar. Selalu saya dengar hati barik, kek kacang. Nak. Awan nano tu sudah 90-an lah kali waktu yang zamannya. Oh, ya. Sama-sama aku. Beli. Kau dia nak kau tu dari sini nak kau diam kah? Macam selain daripada kek awan nano nak kek lapis Jalur Gemilang, kek lapis Hilton. Sini tahu. Tu kek lapis jual kedai tu. Sure, kek lapis. Kek lapis. Masa ya nulis margarita ni. Nulis resepi daripada radio. DJ radio yang akan madah cara-cara nak mola. Oh. Yes, aku pernah makan kek lapis Liwa Hotel. Okey, macam yalah mun cerita pasal raya dah tu, makanan yang paling kita terror untuk masak. Masak kau? Jangan pada ambil benda masak mi segera atau air atau. So kami minat masak. Dan selalu je masak waktu raya. Tapi semua jenis jelah dimasak kami. Nangka juga apa nak rasa telio ingin nak dimakan. Tapi yang paling kata orang mun disuruh, mun bini ada bang, pola. Dan ni yang kita rasa macam okey tu, boleh tu master aku tu. Sebenarnya tu. Dan ni yang paling. Adakah kari kah? Oh kari. Siapa nak kalah saya oleh bini saya. Nasi minyak kah? Nasi Arab. Dahsyat nasi Arab. Nasi Arab dah kambinnya. Ya saya nang kira boleh lah. Boleh go. Boleh natok lah. Dia kira macam jangan kacau. Biar abang buat. Boleh ditakah lah. Tapi yang macam kita untuk perayaan tahun tu Datuk, Mek rasa dah bertahun-tahun dah kita bukan setakat busy beraya dengan keluarga, dengan kerja kita, mungkin dengan tim bola sepak kita. Macam ni Datuk, adakah tahun tu ada kata orang sesi bersama dengan player-player kita? Player apa pun tahniah Datuk. Kuching City season tu. Mantap sekali. Macam dah tu. Alhamdulillah. Dia pun pacuan dalam macam. So Alhamdulillah. Jadi biasanya bila kami mula open house tu, kami akan jemput sekali lah sila player-players tu. Tapi kadang-kadang open house kita tu gagal, kami gila orang datang. Tapi biar juga kita nak agak semua. Jangan tak aja jemput sidaknya mana sidak. Kadang-kadang daknya raya tu cuti 2-3 hari je diberi oleh coach. Jadinya paksa turun balik untuk training. Jadi kedung sidaknya dari situ. Saya jemput sidaknya lah. Untuk open house di rumah saya dapat masa. Yalah, baik tangan kita pun dapat betul. Dah semua. Kedung Jordan minta mandi Kelakar Melayu. Ambak lah untuk beramah mesra dengan orang-orang yang ada. Jadi jemput kita orang sekali lah. Boleh Datuk. Boleh Datuk. Ambil kira Datuk kah? Belum. Belum boleh Datuk. Datuk pasal beli dah. Bukan berasa. Jangan dikat. Okey, kita nak tanya dengan kita Datuk Tok kira macam very fast question lah untuk kita Datuk. Sebelum kita berehat, sebelum kita ada game pasal okey nak tanya kita 3 perkara yang perlu ada bagi kita baru nampak suasana raya ya. Menteri Datuk. Bertuntung. Okey. Orang berjual suntung tutok tepi raya. Okey. Dan baju raya lah kot. Baju raya. Lagu raya. Lagu raya tu. Lagu raya di Oppo. Dah sini. Hormat Datuk mula baju raya. Okey, lagu raya. Cerita pasal lagu raya tu. Lagu raya yang paling kita minat. Yang kita pun all time favourite. All time favourite Anwar and Elina ya. Yang nang favourite habis. Lalu lah sudah. Ramadan. Lagu ya, tapi lagu ya memang evergreen tu. Mun lagu raya yang baru-baru tu, Datuk. Tahu. Alamak. Defam Bukan. Bukan. Apa nama anak grup perempuan? Grup perempuan. Dola? Dola. Ya.
Sama Datuk. Kita sama taste Datuk. Kadang saya tu minat ke berapa. Jadi waktunya keluar saya nampak bini saya pergi dapur. Okay guys, lepas tu kita akan kembali bersama dengan Muhammad Datuk Faz. Kita ada game session lah. Kita nak main lepas tu okay. Okay ready Datuk ready Yes. Game session. Mungkin kita $4 Datuk. We never know. Okay, so lepas tu kita kembali Podcast Raya Cats. Tobo Lokal. Hai. Tadi Fair Afandi dengan Ardin Berlari dah bersama dengan kita. Now kita dah ambil masa untuk bermain game bersama dengan YB Fazruddin kita. Jadi Elia bersama dengan Mia Manja. Dan game kita hari tu simple aja. For the first one, kita nak mula outfit check. So are you ready? Ya Muhammad? Ready. Dah ready? Mari. TikTok, Harizan Kaide, Apo, Habib. Oh dah. Udah. Oh sekejap. Okey, kami TikTok. Semua TikTok. Topi My Imam by My Sarah. Depan Majma Mall Pun Bazar. Baju Hopo. Sampin Terengganu. Jam Gamin pakai jogging lepas makan raya banyak-banyak. So, ya je untuk outfit check for today. Lepas tu kita ada pertandingan masang samping. Siapa yang paling lekas, nyalah menang. Jadi, yang anchornya adalah kami. Okey, tadi kita dah mula outfit check. So kita Simon nak check lagi. Kita nak check satu benda yang penting di pagi raya. Betul. Benda tu sangat-sangat penting di pagi raya. Mun benda tu si ada, maka si lengkaplah baju raya. So kita nak main challenge. Kita sebenarnya nak mencabar YB untuk masang sampin. Pandaikan isi selalunya orang lelaki tu bila dah berlaki, bila dah berbini, sampinnya bini pasang. Kita si tahulah YB macam ni, nyampunkah bini. So kami tu nak mencabar YB lah. Tapi kita mesti invite dua orang akan kita Betul. tadi, iaitu Si Ardin Patut Berlari dan Fair Afandi sekali. Si kan dah dua nak duduk diam aja. Bersuruhnya dua masang satu. Ai, kemennya tinggi. Kau berkembangnya apa? Turun sikit. Dah lama kita tu makin guru. Dia dulu naik ke atas. Okey, challenge-nya adalah Ardin, Fair dan YB akan masang sampin depan tu untuk pastikan siapa terror lagi masang sampin. Sebab selalunya kita beri masa dalam 10 minit je. Macam Melayu Melayu kita. Oh, yalah. Bukan. Tu aja. Jangan. Okey, kita tiga dah bersedia? Dah. Okey. Dah. Susun dulu. Sekejap. Kau sebelah tu. Apa tu? Belum buka. Ayo. Buka boleh. Jangan nak video tu. Buka. Jangan dibuka semua-mua lewat dua Okey. Pegang aja, pegang. Okey, pegang. 3, 2. Ya, sini buka. Lupa habis. Yang belum dibuka habis. Aku dah bangga terus ni. Okey. Pola macam apa yang Adin dengan YB pola. Okey. Bersedia dalam masa 1 minit. Bakar kita macam tu. Macam ni lah. Kena orang berlagu lah. Lagu main pelat lah. Okey. Kita tiga dah bersedia? Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1, go! Kena orang datang tebuan sana. Kebok. Kami lagi sabuk tu. Dan antara yang terror. Kita mesti kemas. Saya dapat 3 tingkat. Kau benar kah? Pemasangan? Dah saya sembing. Belum. Okey, belum. Ya namanya on the go. Cepat. Kita dok kadang-kadang bila kita pergi rumah orang, kadang samping kita dibuka. Puncanya mesti betul. Betul. Okey, Dah Fair. saya sembing. Tak ada minta punca. Kita ada punca Datuk. Okey, Adin dah steady. Okey. Wow. Muhammad Datuk dah stand by, dah steady dah. Dah. Okey. Yes.
Okey. Okey. Susun be. Okey, air. Kita Nangga tingkatnya. Air Bagi pandai dah bergolong 3 tu. Kita Nangga punca. Toleh belakang. Kita Nangga punca. Toleh belakang. Okey. Adik. Ya. Oh, lagi situ dengan belakang dia. Singit juga. Bukan main yang anu adiknya pun sama wah. Salah situ. Okey dah. Ya Allah, ternyata lah yang legend yang menang. Dengan masanya 26 saat saja. 6 saat. On the go pun boleh. Kita dua. Sebab kadang-kadang bila kita berjarah ke rumah orang tu, ada bersamping pandai, tali-alih. So bila nak keluar perlu pasang cepat lah. Rumah Monam masih dulu. Siduli lagi. Betul. Mesti dah malam lah. Okey, jadi itu aja kan? Yes, ya, jalan. thank you so much Terima kepada kasih kita dua. Okey, kita dua Sebab kita boleh. masih lagi bersama dengan Kembali ke tempat duduk masing-masing dah. Si belum. Keluar. Tu punca lagi tu. Kembali lagi menonton podcast Raya Cats bersama Fir Afandi. Kita ada Ardin Bladik dan kita ada Yang Berhormat Datuk Fas bersama dengan kita pada bulan Syawal yang indah tu. Ya. Yang kata meriah tu, alhamdulillah kita dah kata dah tahu dah apa favorite food Yang Berhormat Datuk during raya. Aku dah tahu dah berapa pasang bajunya dan kita dah tahu dah artis ni yang minta. Sama, medok sama. Okey, yalah kata orang kita dah pun bermain game bersama dengan Yang Berhormat Datuk. Kita tahu dah memang Yang Berhormat Datuk memang antara legend. Sebab kita mun sabuk memang antara yang senang pasang lah tu. Boleh tahan juga lah. Boleh tahan senang lah. Kadang-kadang dalam program kita berebut sikit program ke program. Kadang dalam motor pun dapat juga saya. Tok pasang dalam motor. Itu sih lah. Tu si. Untuk ngagak kita dua ni dapat sebarang. Memang jatuh saya motor. Selalunya bila cerita pasal sabuk tu, lelaki mempunyai masalah Betul. yang besar. Si kau seorang je aku sih. Benar ke? Ambil duk Datuk si. Benar ke? Aku perlu assistant untuk masang. Si sebab si semua orang sebenarnya orang lelaki dapat masang sabuk tu sebenarnya. Tapi yalah dah terbukti tadi memang Yang Berhormat Datuk memang antara yang legend. Okey, jadi apa-apa pun Yang Berhormat Datuk, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada kita yang sudi meluangkan masa bersama dengan podcast Raya Cats. Kita ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya kepada kita. Terima kasih kerana sudi bersama di atas kepadatan jadual kita. Kata orang kita sudi datang ke rumah atau rumah yang familiar bagi kita lah. sangat sangat familiar. Okey, jadi sebelum kita nak bahir tu Yang Berhormat Datuk, ada seorang penyampai kita tu, announcer kita. Nya kira mengidolakan kita dan nya mau dengar kita mungkin nyanyikan sikit lagu raya ke apa-apa. mati tak? Apa-apa lagu raya, macam apa-apa baiklah lagu-lagu raya. Lagu Anozin tu lah. Anozin tu lah. Kuih dan muih. Agak lebih. Ya, lagu drama. Lebih lagu filem. Masalah lagu lah. Boleh lebih aku pakai baju lain tak. Mungkin kita nak nyambung lah. Okey, sama-sama Datuk. Okey, 3, 2. Kuih dan muih. Part ni siapa nak berlagu siapa sih? Okey. Yang part tinggi gila, part rendah-rendah. Okey, rendah tu. Daripada mulanya. Okey. 3, 4. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semua sambung pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Makan. Okey, terima kasih Ahmad Datuk. Terima kasih Datuk. Selamat Hari Raya kita ucapkan Datuk. Selamat Hari Raya Datuk. Terima kasih kepada KSMM. InsyaAllah, terima kasih. Okey, dan kepada yang tengah menonton Tok, terima kasih yang menonton. Dan untuk segmen yang seterusnya, untuk belum habis. Belum habis. Untuk sampai berapa lama tu? 5 jam. Kita nak mula 30 hari juga. 30 hari. Dan kita selain daripada kata orang kita ada figura yang sangat istimewa bersama dengan Yang Berhormat Datuk Fas, kita ada juga bersama dengan seorang atlet lepas tu. Sangat terkenal, handsome sikit dia daripada Adin. Sikit. Okey lah. Apa Medward sama level. Kau sama level, aku dah sikit je. Mun mau tahu siapa? Kita akan kembali lepas tu dalam podcast Raya Cats. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya. Kami yang tahu Jojo tu ikut-ikut kan. Kita
memang saya adalah darah Sarawak saja. Saya dah. Tapi tahu Hati orang Sarawak. oh, Hatinya Sarawak. hati dan hati aja kak buah tidak. Itu Hati dan buah hati. Iya.